mengaku hamba Syafi'i. Tapi kitab Imam Syafi'i atas tu tak pernah buka kepada umat masyarakat. Di Malaysia orang ngaji gegar dah kitab Paktai kita ni Syafi'i buah mulut-mulut Tapi kitab tak biasa duk mengajar. Apa payah gapo tu? Nahung pun ada, sorah pun ada, balarah pun ada, usul fiqh pun ada, usul tafsir pun ada, usul usul hadis pun ada, segala-gala. Boleh baca sebab ulama kita ramai di Petaning. Dia baca kitab lagu mana bab hari Arafah, habis masalah. Ada bahasanya ni, hak anak cucu lek bawah ni. Anak cucu lek bawah ni amal mazhab Syafi'i, tapi kitab tok demo tu hak Syafi'i sebenar tu balas mana dia kata masalah ni. Oh hak tu kau dulu kita bahas lek bawah ni. Hak ni orang panggil kata tak siapa benda matlamat ni. Sini orang panggil kata kita jauh ni. Apabila kita jauh, susah lalu rakyat. Rakyat nak ikut benar-benar banyak, bukan sikit. Tapi duk jadi masalah. Sebab tu hari ni liak fandai. Umat Islam hari ni kita boleh pilih nak dengar. Demo kata tak boleh dengar demo tu. Sekelain kita dengar tengok. Demo kata tak boleh masuk tepi demo tu. Jom kita masuk tengok. Sebab apa? Apabila demo sekat tu tu kata ada gapo-gapo. Ya golek ke balah tu keadaan dia. Jangan kita berasa percaya selalu kalaulah kita tak cuba dengan diri kita sendiri. Ya muka kita ada akal fikiran, mikir tengok ya royak tadi itu beralasan ke tidak beralasan, itu tepat yang kita tadi itu kena mengetahui.